Kawan-kawan, kita nak pergi mana? Yongbala. Kawan-kawan, kita nak sampai mana? Yongbala. Assalamualaikum dan salam pagi Jumaat. Sekarang aku berada di pekarangan Masjid Lontan, Lojing Kelantan. Tujuan aku kat sini pagi ni, aku dan Tin Lomek akan mendaki ke Gunung Yongbala. Okey, trip aku kali ni seramai 8 pendaki termasuk Gogo selama 3 hari 2 malam, bermula hari ni Jumaat dan keluar pada hari Ahad. Tentatif kami pagi ni pukul 8 pagi kami berkumpul di sini di pekarangan Masjid Lontan ni, dan pukul 9 foil pick up kami terus bawa kami ke kaki Gunung Yongbala. Okey, aku harapkan trip kali ni sukses. Doakan trip kami. Selamat pergi dan balik. Bye bye. Pagi di Lojing Island, nak pergi breakfast. Sementara nak tunggu poin sampai, kita pergi breakfast dulu. Sejuk pagi ni kat Lojing. Orang tadi stay atas tu tapak campsite atas tu. Kabut tak nampak. Okey, poin dah sampai. Morning, Mam. Hari Ahad, abang juga ambil? Untuk kita. Kita dah nak mula bergerak ke kebun. Jadi poin. Mana kita? Yongbala stand by. Ikut itu. Tak ikut tadi. Pegang. Sana nak angkat. Okey. Tak guna lah, guna yang ni lah. Kan? Setengah jam lah. Di jalan.
Sekejap saya nak ambil video tu. Selamat datang di Trailhead Gunung Yongla, di mana gunung nombor 3 dihuni Semenanjung Malaysia dan nombor 3 di dalam puncak gunung tertinggi lah. Perjalanan kita hari ini akan ambil masa lebih kurang 6 ke 7 jam. Ya, jam berapa? 9? 12 1 2 3 4 paling busuk pukul 5 petang kita akan sampai di Kem Tudong Periuk. Itu bergantung pada pace lah. Kalau laju okey, kalau slow pun itu ada timing dia pukul 4 ataupun pukul 5 petang. Okey, satu kita akan bermula di sini dan kita akan masuk, nampak ada tembok tu, satu tu nanti boleh ambil gambar. Okey, start pada situ kita akan masuk, kita akan layan 8 puncak tipu. 8 puncak tipu, dan yang ke-8 tu nanti dia akan turun sampailah kita ke Kem Tudong Periuk. So hari ni kita akan bermalam di Kem Tudong Periuk. Kalau setuju, malam ni kita akan gerak awal, tapi depend pada cuaca lah. Kalau hujan, saya terpaksa delaykan lagi. Kalau tak hujan, kita akan gerak dalam pukul 2 pagi. Pukul 1 tu dah boleh bangun, siap-siap semua, sarapan. Nak sarapan pun boleh ataupun nak bungkus makan dekat atas. Biasanya saya bungkus sarapan, makan dekat kem kasut. Pukul 2 pagi, kalau kita gerak pukul 2 pagi, dalam pukul 7 kita akan sampai di Kem Tudong.
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Okey. Kita bermula mendaki dari kebun sayur ke starting point Gunung Jombelah. Lepas tu sejuk. Okey, bermulalah cerita kita hari ini. Selama 3 hari kita di Jombelah. Mula mendaki. Kami selama 7 orang akan mendaki ke puncak Gunung Jombelah selama 3 hari 2 malam. Ni tuan gogo kita.
Adakah take 5 pertama kita? Awal ni. Awal lagi. Take 5 pertama kita dekat puncak tipu nombor 1. Kan? Depan lagi. Tapi yang paling teruk yang first kena tu lah. Pendua Dia mari kena tuan buat. Seminggu tumbang kat rumah. Sampai lembik pada. Oh ya. Salah makan apa je? Ha? Salah makan apa? Makan betul dah masuk ke mulut. Ni simpang dia. Simpang Warpo. Ya, ya punca. Kau ibarat melepaskan apa yang tersekit. Apa yang cakap? Sekali lagi kebun sampai sini ya. Ni dia dah ni. Dia dah apa? Dah buat teras. Ha. Kondo lah bawah-bawah ni. Duit je pasal Ya. Duit je pasal semuanya lepas. Kita ni yang nak mendaki je, bukan buat apa pun. Macam-macam minta permit lah, tu lah.
Betul? Nampak dua tangan, tak boleh belah. Semua tip kita senang. Okey. Puncak tipu pertama. Nak Sampai kita. boleh, kalau ada tenaga boleh jalan, boleh jalan. 9 pukul 10.29 Tak sampai kita sejam. sampai puncak tipu pertama. Ya. View tak ada. Putih saja. Ye layan. Tu dia. Sampai Lepas bawah puncak kita putih. pertama kita menurun. Aku kenal. Macam mana? Tongkat siapa tu? Dia. Memang campak. Oh, kakak punya. Betul tu. Apa lu? Apa lu? Tak ada. Okey. Jam. Kurus ya. Macam dah longgar sikit semua rasa. Bau kejap. Okey. Kita dari pik 1 nak ke pik 2. Depan tu pik 2. Dari arah kebun sayur Pik nombor 2, puncak tipu-tipu. Guna yang belah. Gitu. Boleh lah tu. Bang. Abang. Okey. Puncak tipu nombor 3. Dari kebun sayur. Malam-malam teruk. Sini. Aku lu macam ni. Apa hal? Mana ke Tudung Priok. Ke puncak nombor 4. Okey, puncak tipu nombor 4. Saya nak camp Tudung Priok. Saja rehat dulu, jangan ikut. Aduh, ya Allah korang ni. Akak pun cungak-cungak ni tau.
Puncak Tipun nombor 5. Oh, 10. Sama cerita naik tu. Hari tu Dia cakap 2 jam. Tu pace dia. kau janganlah dengar. So kita dari sana tadi. Nombor 4. Sekarang nombor 5. 2 jam. Ada view cantik view. Tunggu nombor view. Sini lah. Gini lah. Sini atas ni nampak view. Hari tu tak nampak. Tengok mana yang tutup dengan kabut tu? Itu tu dengan kabus lah. Patutlah sejuk kan. Ni tanya cik lah belakang-belakang sana guna apa. Mesti ada ni. Ni banjaran dia ni. Okey, kita sampai puncak nombor 6. Dari kebun sayur. Oh, pik 6 lah. Pik 5. Sampai kita. Camp Tudong Priok. Sampai. Setelah hampir 4 jam. Hampir 4 jam kita berjalan. Hanya sampai ke Camp Tudong Priok. Inilah panjang gap dia pusat-pusat pukul 5 je kata sampai. Sebab kita tak tarik sangat. Duduk. Sana. Kau nak dekat sini. Camp Tudong Priok. Jom kita pegang. Ayuh. Laju. Laju. Kita duduk. Video. Oh, mana? Camp Tudong Priok. Ada periuk. Snap kita hari ni. Tengok degil. Saya cakap pasal berjaya. Nampak aku nampak di sini. Camp Tudong Priok. Malam ni kita bermalam kat sini, okey? Bye bye. Tu record ni. Make sure tak ada. Laluan kita nak pergi tempat kita bersihkan diri. Water Point Camp Tudong Priok. Tak jauh tak. Dan laluan ni juga akan ke puncak. Wow. Tu hiking ni. Turun balik. Laluan esok nak ke puncak. Ni yang dibuat keren. Kenyang. Dah kenyang dah ya? Ambil bau ni. Dah.
Makan ramai-ramai ni. Kau dah kenyang layat. Ambil gambar ni. Ambil video ni. Aku lapar. Kau tahu aku lapar. Lapar ke? Lapar. Tengok buka lapar sikit. Berhimi ni lo. Atas kepala. Ngonyek. Mana? Oh, kawan. Siap. Potong habis.